Undang-undang sedia ada sudah cukup, usah cadang pindah lagi. Demikian kritikan keras seorang pemerhati terhadap bekas timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Ahmad Marzuq Syari yang mencadangkan untuk meminda elemen niat sebagai kesalahan bagi memudahkan pihak pendakwaan mengklasifikasikan kes hubungan songsang melibatkan pejabat awam. Tegas pemerhati kerajaan sendiri sudah jelas tidak mengiktiraf golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Jadi, mengapa Ahmad Marzuq bertindak seolah-olah tidak cakna mengenai undang-undang sedia ada? Jelas pemerhati perbuatan songsang semestinya tidak akan berlaku jika tidak disertakan dengan niat. Jika tidak, ia sudah pasti tidak akan berlaku. Dalam pada itu, umum sedia maklum bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah 1995 sendiri telah menetapkan mana-mana individu yang melakukan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabi'i dengan lelaki, perempuan atau binatang adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda. Justeru pemerhati mengingatkan Ahmad Marzuq yang juga pemimpin PAS agar berfikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kenyataan dan celik terhadap betapa banyaknya undang-undang bertindih yang sudah sedia ada. Untuk rekod, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 2018 mendakwa LGBT ada hak di Malaysia asal bukan secara terbuka.